Ha? Ramai ingat umrah musim sejuk ni selesa. Tahu tak bawa benda ni memang rasa menggigilo tu tahu. Wuh. Jaket dan inner tebal. Cuaca pada waktu malam boleh mencecah sampai 10 darjah Celsius. Sangat sejuk tau haji-haji semua. Maka kita wajib pakai jaket yang ringan dan hangat, dan inner tebal dipakai pada lapisan dalam. Token tebal dan sarung tangan. Dalam majlis haram tu, lantai akan menjadi lebih sejuk. Kalau tak nak beku tangan ni ataupun kaki, pakailah stokin dan sarung tangan. Lip balm dan lotion. Udara kering, maka bibir mudah untuk merekah dan menggelepas. Maka boleh bawa saiz travel, mudah untuk dibawa ke mana-mana. Mask dan ubat ringan. Mudah untuk kita jatuh sesama, maka kita perlu bawa ubat yang sepatutnya, mask, vitamin C dan sebagainya. Taklah. Semoga semuanya jaga diri dan jaga kesihatan sewaktu umrah musim sejuk. Jumpa lagi pada waktu yang lain.